Betul tak? Orang Melaka ni ramai darah pahlawan. Tengok tu, suka dessert baru je sampai hari ni dah ramai dah orang beratur. Yang ni dekat Rasa Fusion Food Festival, lebih wangi dengan Perfume Paradise. Dia buat dekat Maidin MITC Melaka. 4 hari ni je, 4 hingga 7 Jun 2026. Yang penting sampai sini lalu dekat pintu gerbang tu jangan lupa try dia punya minyak wangi. Wangi-wangi, cantik-cantik, murah-murah. Vendor-vendor yang datang kali ni pun yang dah lama tak masuk Melaka. Jangan lupa singgah juga CEO Korea nombor 1 Sweet by Baby Ainatul, jual taufufa tu pun ada tau. Macam Rabi ni tak pernah tengok lah. Style keladi sejuk, Mamaila nasi kerabu, makcik hero. Rasanya macam baru first time datang Melaka. Yang penting kalau nak cari makanan yang meriah, viral-viral lah, boleh datang dekat sini. Tengok tu, pernah makan sata-sata yang dibalut dengan kulit popiah. Yang original pun ada, roti daging direct daripada China Muslim pun ada. Sambal garing mak ni pun ada. Macam-macam jenis sambal garing dah siap. Sushika ada, nilah Bangkok ni pun ada. Ayuli dengan baby crab, macam-macam flavor ni pun ada. Yang penting nak dapatkan makanan yang macam-macam jenis makanan ada boleh datang dekat sini, Rasa Fusion Food Festival lah, 4 hari ni je. Yang penting jangan lupa share dekat kawan-kawan, mention kawan-kawan. Lepas balik office tu, masa rehat boleh singgah sini. Yang penting nak beli suka dessert beratur, jangan lupa ambil payung. Boleh datang Rasa Fusion Food Festival 4 hingga 7 Jun 2026. You jangan lupa like dan share.